Bismillahirrahmanirrahim. Kita teruskan pelajaran kita pada hari ini. So hari ini kita akan belajar tentang apa? Faiz, agak-agak tentang apa? Ihsan terhadap ibu bapa. Ihsan terhadap ibu bapa. Tengok pada gambar ni. Apa yang kamu nampak tentang gambar ni? Faiz ke, Fauzi ke? Siapa-siapa ke? Pasal apa? Siapa dia ni? Ayah. Mak ayah. Mak ayah yang sudah tua. Semua bakal tua. Dan insya-Allah semua juga akan bakal menjadi seorang bapa ataupun ibu. Jadinya saya nak tanya satu soalan pada kamu semua. Apa yang kamu tahu tentang berbuat baik kepada ibu bapa? Satu ni perintah daripada siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Bagus Fauzi. Allah Subhanahu Wa Taala telah memerintahkan untuk umatnya menghormati ibu bapa. Jadinya dekat sini perintah itu adalah perintah wajib. Tak ada siapa pun yang boleh tegah selagi mana ibu bapa kita tidak melanggar syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadinya semua dah tengok gambar ni. So insya-Allah hari ni kita akan belajar tentang ihsan terhadap ibu bapa. So jadinya boleh Ustaz teruskan pelajaran? Boleh. Ihsan terhadap ibu bapa. Ini tajuk kita hari ini iaitu pendidikan Al-Quran dan Sunnah pasal berbuat baik kepada ibu bapa. So yang pertama iaitu tentang ayat Al-Quran. Ayat Al-Quran ni daripada surah apa? Surah Al-Luqman. So Ustaz nak minta seorang baca. Boleh? Fauzi, bacakan ayat Al-Quran tersebut. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasainal insana biwalidayhi hamalan wa wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini an ishkuru li walidayka wa liwalidayka ilayya al-masir. Fa in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibuhuma fi dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba illa thumma ila marji'ukum wa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Sadaqallahul azim. Ustaz cuma bacakan sedikit maksud dia. So maksud dia, dan kami telah memerintahkan manusia untuk melakukan kebaikan kepada kedua ibu bapa. Kami itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Ibunya telah mengandungkannya dalam keadaan lemah daripada awal mengandung hingga akhir menyusunya, dan tempoh menceraikan susuan adalah dalam usia 2 tahun. Maka bersyukurlah kepadaku serta kepada kedua-dua ibu bapamu, dan hanya kepadaku tempat kembali. Ayat nombor 2 pula, ayat 15. Dan jika mereka berdua mendesakmu supaya engkau mempersekutukan denganku sesuatu yang engkau tidak mengetahui sungguh adanya, maka janganlah engkau taat kepada mereka, dan bergaullah dengan mereka di dunia dengan cara yang baik, dan turutlah jalan orang yang telah kembali kepadaku. Kemudian kepada akulah tempat kembali, maka aku akan menerangkan kepada kamu segala yang telah kamu kerjakan. Jadinya ayat ini cerita pasal apa? Pertama, perintah wajibnya kita menghormati ibu bapa. Kalau kamu perasan dekat ayat ini, dan kami telah memerintahkan. Perintah itu daripada siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Jadinya perintah itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada siapa? Anak. Siapa yang ibu bapa, yang suami isteri mempunyai anak-anak, maka di situ anak-anak wajib menghormati ibu bapa. Yang kedua, kalau kamu perasan, sebab apa kena hormati ibu bapa? Pertama, ibu telah mengandungkan dalam keadaan lemah. Kamu tanya dengan mak ayah kamu nanti balik sekolah nanti, ataupun tanya cikgu-cikgu yang daripada perempuan, cuba tanya dia, penat tak mengandung? Penat sebab tenaga yang kita makan hari ini bukan setakat untuk diri kita, tetapi untuk
bayi yang di dalam kandungan. Okey, jadinya yang kedua pula, sebab apa kita kena hormati ibu bapa dan menyusukan dalam tempoh usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku serta kepada ibu bapa dan hanya kepadaku tempat kembali. Kenapa? Dekat situ martabat seorang ibu dan seorang bapa adalah besar. Mereka penat melahirkan, itu ibu. Mereka penat membesarkan, itu bapa. Bapa telah mencari nafkah untuk membesarkan anak-anak. Jadinya dekat sini menunjukkan apa? Perintah membuat kebaikan kepada ibu bapa. Kamu tengok pula ayat kedua. Allah bagi amaran. Allah bagi amaran ayat kedua, iaitu yang pertama, dan jika mereka berdua mendesak kamu supaya engkau mempersekutukanku, maksudnya buat benda yang Allah larang, maka ketika itu apa yang berlaku? Maka janganlah engkau taat kepada mereka. Selagi mana ibu bapa kita memerintahkan kita untuk melakukan kebaikan, wajib taat. Hatta kalau ibu bapa kita tersiap cakap. Contohnya Faiz, tolong ambilkan mak air dekat atas peti ais. Kamu cari tak jumpa. Kamu patutnya tanya balik pada mak ayah kamu, mak kamu. Mak, kat mana tak jumpa ni? Kamu tak boleh menegah mereka dalam keadaan ni mak tersilap ni apa semua. Tiada istilah ibu bapa yang silap. Sebab apa? Sebab apa? Selagi mana mereka tidak melakukan syirik ataupun mereka melakukan keburukan atau mereka memerintahkan kamu untuk melakukan keburukan, maka ketika itu tak ada istilah untuk kamu mendaka pada ibu bapa. Boleh faham, Iman? Okey. So, jadinya ayat ini menceritakan apa? Yang pertama, wajib mentaati ibu bapa. Allah kata apa? Macam mana kamu taat kepada aku? Allah kata, macam itu juga kamu boleh taat kepada mak ayah. Kedua, selagi mana mereka tak mengajak kamu ke arah kemungkaran, selagi mana mereka tak ajak kamu ke arah mensyirikkan Allah, melanggar perintah Allah, seketika itu kamu wajib mentaati ibu bapa. Boleh faham? Boleh faham Okey. So kita teruskan sedikit lagi. Yang ketiga, intisari ayat. Faiz, cuba baca yang pertama. Apa intisari ayat daripada ayat Quran kita baca tadi? Bersyukur kepada Allah Ta'ala. Okey, pertama Allah perintahkan kita untuk bersyukur kepadanya. Kenapa? Bersyukur itu istilah dia sangat luas, iaitu menerima segala nikmat Allah tanpa kita menolak. Jadinya ketika ini kita perlu bersyukur. Lawannya adalah untuk kita bersyukur. Bersyukur di atas rezeki kita dilahirkan dengan keadaan selamat. Kedua, bersyukur kita mempunyai ibu bapa. Okey. Yang kedua, boleh baca dengan Faiz? Melayani kedua ibu bapa dengan cara yang baik supaya menjaga hak dan membalas jasa dan kebaikan mereka. Okey, melayani kedua ibu bapa dengan cara yang baik supaya menjaga hak dan balas jasa mereka dan membalas jasa dan kebaikan mereka. Macam mana sekalipun mak ayah kita dah makin tua, ketika itu kewajipan dia semakin besar untuk kita melayani mak ayah kita. Okey, Iman, cuba baca yang ketiga. Mentaati ibu bapa dalam perkara syirik adalah dilarang dalam bentuk apa jua sekali. Okey, Allah dah pesan kamu wajib taat mak ayah. Dalam masa sama, jangan taat kepada mereka kalau mereka sudah memerintahkan kamu untuk syirik ataupun melanggar larangannya. Okey, boleh faham? Okey, seterusnya Iman, cuba baca yang keempat. Apa jua keadaan janganlah memutuskan hubungan dengan mereka, tidak menghormati mereka. Okey, di sini apa jua keadaan janganlah memutuskan hubungan dengan mereka. Macam mana sekalipun kamu jauh dengan mereka, jangan putuskan hubungan. Sekarang mudah. Ada apa? Telefon. Macam-macam ada. Telefon boleh video call, telefon boleh voice call. So, ketika itu carilah ruang ketika kamu sibuk untuk kamu bertanya khabar kepada ibu bapa kamu. Okey, boleh faham Muzi? Okey insya-Allah. Jadi ini tak ayat sekali, ayat hari ini, ayat ini cerita pasal apa? Ayat ini cerita pasal apa? Yang kita ayat sekali perlu berbakti kepada ibu bapa selagi tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Hatta kalau mak ayah kamu bukanlah seorang Islam, kamu dah beriman, mak ayah kamu tidak beriman, ketika itu kamu masih kena wajib menghormati mereka walaupun berbeza agama. Ketika itulah perlu berbakti kepada ibu bapa selagi tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam. Kalaulah seorang Cina lahirkan anak itu masuk Islam, ketaatan itu wajib lagi kepada ibu bapa. Sebab apa?
tiada istilah kewajipan itu hanya kepada orang Muslim. Tidak. Semua agama menceritakan tentang menghormati ibu bapa. Kamu buka dalam mana-mana agama, kamu tanyalah kawan-kawan agama yang bukan Islam atau India atau Cina, kamu tanya, wajib tak kita hormat mak bapak? Perlu tak kita menghormati ibu bapa? Jawapannya perlu. Sebab apa? Semua agama memerintahkan kita untuk menghormati ibu bapa. Okey. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Kamu balik boleh Okey. So, cara berbuat baik kepada kedua ibu bapa. Yang pertama tadi apa Alif? Boleh ulang balik Boleh Okey, Alif. Yang pertama apa dia? Alif, boleh baca? Cara menghormati ibu bapa. Okey. Sentiasa menziarahi. Okey. So yang pertama ingat, kita macam mana sekalipun kena menziarahi mereka. Boleh faham Okey. Yang kedua, Afiqah boleh baca? Yang kedua, apa dia yang cara kita nak menghormati ibu bapa kita? Video call. Okey. Okey, alright. So, yang kedua, sentiasa berhubung dan bertanya khabar melalui teknologi WhatsApp. Ada WhatsApp? Ada. Ataupun Instagram? Ada Instagram? Alright. Yang ketiga, Facebook? Ada. Okey, yang ke apa ni? Skip? Apa tu? Skipper? Apa dia apa tu? Macam Twitter. Dia macam mana? Macam Twitter. Twitter. Oh yeah. Seterusnya video call, Telegram dan sebagainya. So sekarang hampir semua pelajar ada ni kan? Tak ada. Maksud saya dekat rumah ke dekat mana? Okey. So ingat, nampak benda ini simple, tapi dekat sini ada benda yang wajib. Paling kurang nanti kalau kamu masuk universiti, telefonlah paling kurang seminggu sekali. Walaupun tak ada apa-apa nak cerita, tanyalah khabar kepada siapa? Ibu bapa kita. Bagus. Okey, seterusnya. Nombor 3. Apa dia? Okey, siapa nak baca? Bagi seorang suara yang kuat sikit. Asfar, okey baca Asfar. Okey. Asfar, apa dia? Yang ketiga. Merendahkan. Okey, rendahkan suara kita. Mak, ni yang suara kuat ni. Tolong kawal suara. Kadang-kadang mak kita cakap memang kuat, padahal sebenarnya takut mak ayah kita salah faham tu tak? Anak aku ni marah tua. Jadi cakaplah dengan suara yang lembut. Mak, hari ni mak nak makan apa? Saya masakkan. Contoh. Okey, yang keempat. Apa dia? Siapa nak baca? Reza boleh baca? Okey. Okey, melayan mereka dengan keadaan yang lemah lembut, mesra. Contoh dia. Mak kita, Asfar, tolong ambilkan mak air. Tolong ambil cepat-cepat. Janganlah. Nanti mak nak main game dulu. Nanti mak, saya nak selesaikan dulu kerja saya. Itu tak betul lah. Boleh faham? Okey. Seterusnya, nombor 5. Apa dia? Okey, menolong mereka ketika mereka susah dengan ikhlas. Kamu rasa kadang-kadang memang mak ayah ni tak ada cerita. Dik, mak tak ada duit dah. Tapi kita tahu tak mak kita tu kadang-kadang tengah susah ke? Kita tahu kan? Tahu. Dekat situ cuba nanti kalau kamu dah bekerja, Alif kau dah bekerja nanti kan? Jumpa mak ayah. Ayah, nah ni sikit duit untuk ayah. Walaupun sedikit, besar nilainya terhadap ibu bapa kita semua. Boleh faham Okey, seterusnya. Menggembirakan hati mereka dan memberi kata-kata semangat ketika mereka berduka. Saya cakap tadi, tolong jaga sikap kita dekat mana-mana. Kadang-kadang kita dekat luar pun orang tengok, tiba-tiba kawan-kawan mak ayah nampak. Saya nampak Afiqah tu, pakaian dia, ya Allah. Saya nampak Alif tu, pakai strawberry apa semua. Tolong jaga. Bila mak ayah kita dengar kawan-kawan dia cakap macam tu, apa maksud dia?
dia akan rasa kecil hati lah. Okey, boleh faham balik Okey, seterusnya. Meminta kebenaran kepada ibu bapa apabila ingin pergi ke mana-mana. Minta izin. Sekarang, lagi-lagi anak-anak perempuan. Ada kes kan, kita tengok yang baru-baru ni dekat Kelantan. Dekat banyak tempat dah. Tolonglah, nanti dekat universiti, Afaf, kalau ada rezeki di universiti, Afrika, siapa-siapa kan, tolong jaga keselamatan kamu. Lagi-lagi anak perempuan. Lelaki pun kena jaga juga, tetapi perempuan lagi dah kena jaga. Sebab apa? Dia lagi bahaya. Tolong jaga, jangan bergaul. Nak keluar-keluar dengan lelaki tak payah. Tak elok. Kalau mak ayah kita tahu kita kat universiti macam tu, apa perasaan mereka? Mesti sakitnya hati. Okay? Seterusnya, lepas tu minta izin. Nak pergi mana-mana. Walaupun keluar dengan kawan yang memang rapat. Contohnya adik keluar dengan siapa? Masbah, dengan Iman. Contoh, keluar. Memang mak kau dah kena ada Iman. Still kena minta izin. Okey, bagus adik. Seterusnya, menjaga harta mereka sebaiknya dengan penuh amanah. Contoh harta mak ayah kamu yang kamu biasa pegang. Apa dia? Account bank. Tak, bukan account bank jarang. Rumah mereka lah kan. Rumah mak ayah kita tu amanah lah. Kita duduk situ kan. Jaga elok. Kemas. Kalau mak ayah pergi kerja, kita boleh kemas. Betul tak adik? Betul. Contoh ayah kamu pergi kerja contoh. Dan cuti ni kan cuti panjang lepas ni. Minggu kan. So kena buat apa? Kemas rumah. Potong rumput-rumput, bunga-bunga yang mana yang panjang tak besar-besar. Boleh Siapkan baju mak ayah. Betul Boleh Okey, yang terakhir sekali, selalu mendoakan mereka tanpa mengira masa dan tempat. Itu kita tadi kat spa. Doalah mereka. Bukan time solat je. Luar daripada solat pun boleh. Time nak makan, time macam ni, tengah-tengah tak cikgu-cikgu. Boleh baik. Boleh InsyaAllah. Okey. So, hari ni apa yang kita dah belajar? Yang pertama, kita dah belajar tentang ayat Al-Quran surah Al-Luqman. Cerita pasal apa surah ni? Ibu bapa. Kita wajib menghormati ibu bapa. So, apa Allah perintahkan kita wajib menghormati ibu bapa? Pertama, yang paling simple, mak kita dah lahirkan kita, dah susukan kita. Dekat situ mereka dah penat. Mereka dah sakit. Itu wajib. Okey, lagi apa? Allah kata apa? Jangan syirik. Selagi mak ayah kamu tak melakukan kesyirikan ataupun mak ayah kamu tak suruh kamu buat benda yang berdosa, kamu wajib taat mereka. Kecuali kalau mereka dah suruh kamu buat dosa, ketika itu kamu dah boleh mengingkari mereka. Okey. Wallahu a'lam bissawab. Lagi apa? Kita belajar tentang intisari kan? Okey. Yang kedua, kita belajar tentang apa? Hak dan kewajipan anak. Apa hak-hak kita? Pertama tadi kita kata apa? Taat dema mereka. Yang kedua, berkhidmat kepada mereka. Ketiga, melaksanakan wasiat. Keempat, mendoakan mereka. Yang kelima, menunaikan amanah atau janji mereka. Boleh faham Faiz? Okey, yang terakhir sekali kita dah belajar tentang cara berbuat baik kepada kedua ibu bapa. Okey semua? Okey semua? Okey, boleh fokus lagi? Ke dah ngantuk dah? Okey, last sekali. Buat aktiviti kita seperti biasalah. Cumanya hari ni kita buat yang simple sikit. Saya bagi gambar. Boleh simple gambar. Okey, ada berapa semua? 20 kan? 20 Bulan 1, bulan 2, bulan 3 ke bulan 4. Ini 1 bulan. Boleh perempuan Okey. So saya nak wakil setiap bulan ambil 2 kali. Okey, boleh. Okey, bulan 1. Faiz ke? Ada. Okey. Ambil 2. Mana-mana boleh. Campur-campur. Siapa nak ambil? Okey, ke bulan 2. Okey, perempuan. Mari. Okey, ada tu. Ambil 2. Okey. Seterusnya ke bulan 3. Kamu. Boleh? Penat. Ambil mana-mana. Boleh. Campur-campur tak tu?
Seterusnya, Alas, Alif, mari. Saya suka tengok Alif ni, dia semangat dia. Yang kelas saya. Alif, mana? Pilih. Okey. Okey, dan terakhir sekali, kumpulan Reza. Okey. Sekarang, pelajar perempuan boleh ke tengah. Di sini ke tempat akak dan Angah ni. Okey. Setiap kamu sudah dapat gambar kan? Okey. So, gambar ni senang saja. Saya nak kamu semua baca baik apa yang kamu dapat. Okey, kumpulan perempuan ni boleh. Okey, kumpulan perempuan. Wakil kumpulan perempuan. Siapa nak baca? Apa yang tulis di situ? Okey, Angah. Okey, siapa? Afika. Afika. Okey, Afika cuba baca. Menyediakan keperluan ibu bapa. Menyediakan keperluan ibu bapa. Okey, apa uraian dekat situ? Ada tak tulis uraian? Seperti minuman atau barang. Okey. Ini ketika mereka sudah apa? Sudah tua ataupun ketika kita sudah bekerja. Okey. So, cuba seorang kumpulan tampalkan. Dia dekat mana? Ihsan ataupun tidak menghormati ibu bapa? Tampal. Kebaikan. Okey, yang kedua, kumpulan siapa nama? Akmal. Okey, Akmal. Cuba baca apa isi yang kamu dapat. Okey, tidak mendengar nasihat ibu bapa. Apa uraian dekat situ? Ada uraian tak? Bawah. Tak ada? Ada, okey. Alright. So, tidak mendengar arahan kedua bapa. Apa jawapan dia? Beradab atau tidak beradab? Tidak beradab. Okey. So, boleh sampai siapa dapat? Okey, dah seterusnya. Alif. Alif semangat sikit. Okey, Alif. Takkan Alif baca tadi Alif ambil. Bagi dia Muslim baca. Okey. Alright. Membantah dan meninggikan suara. So, ini adalah beradab atau tidak beradab? Macam mana sekalipun kalau mak ayah kamu suruh kamu buat sesuatu, selagi mana tadi saya beritahu, selagi tidak melakukan dosa, kita perlu hormat kepada mereka. Okey, boleh sampai di sini. Okey, kumpulan Reza. Okey, apa yang dapat? Mendengar nasihat dan arahan. Beradab atau tidak beradab? Beradab. Okey. Ihsan kepada apa? Okey. Seterusnya, kumpulan Faiz. Bersikap kasar dan tidak sopan kepada ibu bapa. Okey, boleh tampal dulu. Okey. Ada. Seri, tampal. Okey. Okey. Seorang semua tampal kan? Okey, yang terakhir sekali, apa yang kamu dapat, kamu tampal. Boleh? Okey, boleh tampal. Tampal. Boleh. Cepatlah. Siapa lambat dia kena denda. Okey, last. Okey. Last tampal. Apa boleh pasang lampu kan? Okey, alhamdulillah. Okey, nampak? Okey, boleh. Okey, so dah nampak semua eh? Okey. So, nampak simple tapi kamu kena ingat yang paling penting kamu mengamalkan setiap apa yang kamu belajar. Okey, yang pertama dia tampal ihsan kepada ibu bapa. Yang pertama menyediakan keperluan ibu bapa. Contohnya Berikan barang. belikan barang, belikan makanan, bagi duit. Ketika kita dah mampu. Contohnya bila kita dah bekerja. Okey, yang kedua, mendengar nasihat dan arahan mereka. Contoh arahan mereka. Along. Belajar bersungguh. So belajar bersungguh Alik. Tadi bagus. Alik saya nampak dia datang dari tadi. Ustaz,
Macam ni. Masa dia alif dia taat mak ayah dia. Bagus. Okey. Yang ketiga, mendoakan kesejahteraan ibu bapa. Contoh doa paling simple, Allahumma firli dhunubi wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Dah, jom balik. Okey, seterusnya. Membantu pekerjaan ibu bapa. Contoh pekerjaan ibu bapa yang paling simple dekat mana? Basuh baju. Basuh baju, lipat baju. Apa lagi? Basuh kereta. Adik? Basuh rumah. Sapu rumah, bagus. Mesti adik buat. Bagus adik. Okey, last sekali bercakap dengan lembut, lemah lembut. Contoh cakap lemah lembut. Mak? Ibu. Biasa panggil mak ke panggil ibu tak kisahlah. So cakap dengan lemah lembut. Okey, tidak menghormati ibu bapa. Apa yang berlaku biasanya? Pertama, tak mendengar nasihat ibu bapa. Ni pakai entam dia. Mak kata jangan pergi, nak juga pergi. Nak suruh dengan Afiqah, nak suruh dengan Afaf. Mak kata jangan. Tapi bila degil juga nak suruh. So dekat situ berdosa. Kedua, membantah dan meninggikan suara kepada ibu bapa. Ini biasa kalau dalam cerita drama Melayu pun ada kan. So jangan contohilah. Yang ketiga, bersikap kasar dan tidak sopan terhadap ibu bapa. Yang keempat, tidak menghargai pengorbanan dan jasa ibu bapa. Dan yang terakhir sekali, tidak membantu dan membiarkan ibu bapa melakukan semua kerja. So tak boleh. Kalau boleh, kalau kamu nampak mak kamu tengah basuh pinggan, cepat-cepat kamu pergi dekat mak kamu untuk sama juga. Biasa ke rumah yang tengah sapu-sapu? Tak biasa kan? Tak biasa no? Biasa. Macam apa saya rasa dia tolong buat sebab peniaga kedai kan? Okay. InsyaAllah. So ingat, saya tanya satu soalan. Apakah kesan bila kita menghormati ibu bapa? Apa kesan bila kita menghormati ibu bapa? Dia redha ibunya dan ayahnya. Confirm. Yang paling penting diredai oleh Allah. Kata Allah SWT, redallahu fi redha walidain wa sakhatullah fi sakhatil walidain. Maksudnya apa? Redha Allah terletak kepada kedua ibu bapa kita. Macam mana pun Allah kalau ibu kamu kata ibu bapa tak redha kepada kamu, automatik Allah tak redha kepada kamu. Dan wa sakhatullah fi sakhatil walidain. Dan kemurkaan Allah terletak kepada kemurkaan ibu bapa. Kalau ibu bapa kamu dah kata kamu ni ada apa, confirm Allah tak redha pada kamu. Itu saya cakap, nampak simple tetapi benda itu sangat bahaya. So saya nasihat kamu semua, tolong hormat ibu bapa. Bagus. Okey, last sekali. Boleh kita buat latihan? Boleh. Belajar nak belajar. Semua dah tak? Dah. Okey. So, buka muka surat buat muka surat 29 dan 30. Okey. Saya panggil nama Alia Nabila. Muka surat 29 dan 30. Terima kasih Hussein Afaf. Bibi. Kita Afifah. Okey, buat muka surat 29 dan 30. Melissa Ahmad Zulhivia Daud Faiz Zubair Faiz Muhammad Atif Amir Zakwan Nur Zahra
Azfar. Nur Iman. Arif. Akil. Alif. Alif ada apa dah? Dia paling muka datang. Okey, so sekarang ada masa buat muka surat 29 buku latihan dan 30. Buat soalan 1, soalan 2. Soalan 3. Sikit eh? Boleh? 3 soalan je. Okey, boleh buat sekarang. Fokus dulu kat saya. Okey. So rumusan pelajaran kita hari ini, pasal apa kita belajar hari ni? Ibu bapa. Ihsan terhadap ibu bapa. Apa maksud ihsan? Berbuat baik. Ada nama ihsan kat sini? Tak ada. Okey. Jadinya